Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anda bersama saya Ustaz Hariri, siarawan Forum Perdana Ehwal Islam. Semalam tanggal 1 April, kita menyambut ulang tahun RTM. RTM dan Jakin ibarat au dan tebing, sentiasa bekerjasama untuk menyajikan rancangan-rancangan agama bermanfaat di radio dan TV RTM. Dan Alhamdulillah, malam ini di pentas Forum Perdana Ehwal Islam sebagai salah satu rancangan di RTM yang paling lama bertahan di Malaysia, lebih 30 tahun. Pentas keramat yang penuh sejarah, malam ini berwajah baru dengan menampilkan panelis-panelis baru dan juga wajah-wajah baru. Apakah topik yang kami akan bincangkan? Keselayang pandang segmen bingkisan. Yusuf Qardawi pernah menyebut, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi muda pada hari ini. Generasi itu adalah golongan belia, pewaris yang bakal mewarnai corak peradaban bangsa sebagai pemimpin terdahulu. Sedangkan belia adalah aset negara, mewakili 9.5 juta atau 27.9% daripada keseluruhan populasi Malaysia. Angka ini secara tidak langsung meletakkan belia sebagai rakan kongsi utama untuk membangun serta memacu kemajuan spiritual dan fizikal negara. Tetapi, bagaimana caranya untuk kita sama-sama membentuk gelombang kebangkitan belia generasi Rabbani dalam persekitaran yang mendidik, bukan menghukum, supaya generasi pewaris negara mampu menjadi ejen perubahan kepada agama, bangsa dan negara yang teguh iman dan tidak goyah pendirian sebagaimana perjuangan Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat 13 hingga 14. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat 13 menjadi batu asas kepada perbincangan kita. Kisah pemuda Al-Kahfi telah menongkah sejarah, membangkitkan ketamadunan. Wow, malam ini begitu hebat. Sejarah tidak pernah berubah diwakili oleh golongan tua, tetapi selalu dibangkitkan oleh generasi muda. Generasi pewaris risalah. Itu yang kami akan bincangkan pada malam ini, menampilkan wajah-wajah baharu Forum Perdana Ehwal Islam. Terus saya memperkenalkan panelis kita malam ini. Di sebelah kiri saya seorang tokoh anak muda yang telah memecah tradisi, dilantik oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, mewakili suara muda dalam Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Al-Fadhil Ustaz Nu'man Hani Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. InsyaAllah. Ini apa khabar Ustaz? Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Tahun ni beraya di mana Ustaz? Terengganu. Terengganu? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ini ada sesuatu yang menarik kita akan kongsikan. InsyaAllah. 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 Bergandingan dengan Ustaz Luqman, ini juga bekas aktivis anak muda. Pernah menjadi naib presiden Angkatan Belia Islam Malaysia dan kini pegawai lawan Islam di Pusat Perubatan Muslim Melaya. Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Selalu tengok Ustaz bersama dengan para jurawat dan doktor. Alhamdulillah. Hari Alhamdulillah. ini bersama di pentas Forum Perdana. Terima kasih atas jemputan yang baik ni. Alhamdulillah. Jadi kami nantikan senyuman manis di para penonton insya-Allah. InsyaAllah. Dan melengkapkan formasi panelis kita malam ini juga wajah baru di Forum Perdana Ehwal Islam. Saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz, mahu dikenali sebagai Ustaz Arham American. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Timbalan Pengurusi Da'i Madani.
Alhamdulillah. Selalu bercakap dalam industri kewangan Islam. Betul. Hari ini kita nak bercakap tentang anak muda. Anak muda. Tapi saya difahamkan yang paling muda dalam ini Ustaz. Alhamdulillah. Nampak tak macam tu? Ya ke? Tapi paling muda insya-Allah. Yang tak berapa muda nampak pula. Paling muda. Yang nampak muda. Alhamdulillah. Banyak cucuk vitamin ke Ustaz? Ya. Saya share nanti. Ya. Ada di hospital kan. Kerja dekat hospital, jadi banyaklah vitamin-vitamin ni kan. Nampak dia paling muda, tapi dia yang kita rahsiakan. Dia banyak senyum, Ustaz. Banyak senyum. Ya, betul. Baik, kita nak memulakan forum kita pada malam inilah. Saya nak mulakan dengan Ali Mawid dululah. Allahu Akbar. Tapi bila kita sebut Seram Ustaz hari ini dia tanya ni. ya, memang saya selalu soalan-soalan yang menyeramkan. Okey. Boleh saya cuba. Selalunya kata-kata Saidina Umar dikaitkan dengan kata-kata ini bahawa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Berbicara tentang zaman dan generasi. Dan bila kita sebut tentang Gen Z, kadang-kadang Gen Z ni diberi satu tamparan pelbagai konotasi. Kata rapuh lah, katanya manja lah, macam-macam dikaitkan dengan Gen Z. Tapi Ustaz pun daripada kumpulan Gen Z juga. Gen Z ni macam mana Ustaz? Apa karakter dia? Kami ni orang alam dan manusia ni, subjek alam dan manusia ni, nak faham Gen Z ni macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hariri atas soalan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bila kita sebut tentang Gen ni, mungkin saya nak ajak kita semua murajaah sikit lah kan. Kita ni dia ada Gen Z, dia ada Gen Alpha, sebelum Gen Z dia ada Millennial, dan kemudian ada Baby Boomers. Dan kalau kita lihat kajian daripada Pew Research di US, mereka ada buat satu kajian, dan di Malaysia pun ada juga beberapa kajian, dan mereka meletakkan pandangan bahawa Gen Z adalah mereka yang lahir sekitar tahun 2017 kan, dan Gen Alpha, betulkan saya, 1997 sehingga 2012. 2016 sekitar 2013 itu adalah mereka yang Gen Alpha. Jadi saya bukan Gen Z Ustaz. Saya millennial. Millennial lagi. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, Gen Z ni dia ada beberapa ciri-ciri di mana Gen Z ini mereka adalah golongan muda yang lahir dalam keadaan digital yang penuh dan sempurna. Jadi mereka ni lahir-lahir dah ada handphone, dah ada media sosial kan. Gen Alpha pula, sedikit saya terangkan, Gen Alpha adalah mereka yang lahir-lahir dah ada artificial intelligence, lagi advance kan. Jadi tapi kalau kita tengok orang-orang yang seperti baby boomers, mereka ni adalah golongan-golongan yang cekal. Dan antara baby boomers dan juga Gen X, Gen millennial ni ada Gen X. Yang mana Gen X ni pun lahir-lahir ada disket. Jadi itulah. Jadi bila kita macam Ustaz sebut tadi tu, memang ada beberapa konotasi yang diberikan kepada Gen Z ni, mereka yang rapuh dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu adil kepada mereka juga, di mana keadaan dan suasana yang mereka hadapi daripada kecil sampai besar tu berbeza. Kadang-kadang ini yang ialah selalunya orang-orang yang daripada gen-gen lain ni, dia memberikan satu konotasi yang tak tepat kan. Tetapi sebenarnya mereka ni ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Antara ciri-ciri yang baik kan, yang menarik tentang Gen Z ni adalah mereka ni merupakan pertamanya digital native. Digital native ni maknanya dia sangat celik dalam digital. Dan selain daripada digital native, mereka juga merupakan seorang yang fast content, ataupun dia punya dia panggil short attention span. Kalau Ustaz biasa kan kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok hari ni, budak-budak sekarang ni dia tak boleh tengok lama. Maknanya kalau tengok, kadang-kadang tengok wayang Ustaz. Tengok wayang tu, sambil tengok wayang tu tengok handphone Ustaz. Tengok TikTok. Sebab dia even wayang tu pun dia tidak boleh duduk lama. Itu kita tolak ke tepilah perbahasan tentang hukum tu. Tetapi nak ceritanya, itulah short attention span yang berlaku dalam kalangan Gen Z. Dan ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin saya boleh kongsikan lagi. Antaranya adalah mereka ni suka yang authentic dan real. Dia tak suka benda-benda yang fake ataupun palsu. Jadi dia suka konten-konten. Kalau kita lihat dia ni, dalam media sosial, kebanyakan konten yang mendapat sambutan adalah konten-konten yang real.
Tak semestinya cantik, tetapi benar, tulus dan menarik. Patutlah dia orang ajar saya kalau nak buat konten dekat TikTok, Ustaz, jangan panjang-panjang. Ya. Kalau boleh buat hook, dia kata. Ada 3 perkara ciri-ciri menantu kiriman Tuhan. Lepas tu baru cerita lah. Oh, dia ajar macam tu. Betul ke, Ustaz? Betul, Ustaz. Oh, itu ciri-ciri Gen Z. Dia nak cepat, kemudian nak real. Ya, betul. Tapi yang lahir tadi Gen Z tu umur berapa, Ustaz? Kalau Gen Z sekitar 1997. 1997 sehingga 2013 itulah. Ada yang kata 1990-an dah termasuk Gen Z juga. Okey, jadi saya pegang yang awal 90-an tadi. Betul. Alhamdulillah. Saya kira Gen Z lah. Ustaz Arham, dia lahir 90-an. 90-an kita dah masuk sekolah rendah, dia baru lahir. Ya. Alhamdulillah. Ustaz setuju dengan pandangan Ustaz Nokman tadi. Dia kata nak cepat, kadang-kadang kena adil, mereka ni persekitarannya berbeza. Mungkin Ustaz boleh bagi pandangan mewakili generasi ini. Oish. Berat tu mewakili generasi. Saya ambil lah cabaran tu. Mewakili generasi Gen Z. Saya dari sudut umur tu kalau ikut borderline lah. Okey. Border antara millennial dengan Gen Z. Tapi isteri saya Gen Z. Jadi biasa handle Gen Z tu. Jadi menarik tadi Ustaz Noman kongsi dengan kita tentang peranan teknologi dan juga AI yang sedikit sebanyak menjadikan Gen Z seperti hari ini. Tetapi saya nak berkongsi juga ada beberapa faktor lain yang menjadikan Gen Z seperti yang kita lihat pada hari ini dengan pelbagai ragam yang kita tak faham. Contohnya 6, 7. Pernah dengar? Kan? Saya pernah dengar. Saya pun tak faham. Kalau tak faham tu bukan Gen Z, Ustaz. Oh, ya ke? So saya pernah tanya anak saya. Anak saya dekat tiba-tiba satu hari tu jalan dengan anak saya baru darjah 1. Dia kata panggil baba. Baba, ada kawan kata 6, 7 tu haram. Betul ke? So kalau kita yang ayah yang tak tahu apa 6, 7 tu tak boleh nak jawab lah. Nasib baik kita faham, kita kata mana ada kan. Tapi bila kita tanya Gen Z juga, dia kata sebenarnya tak ada maksud pun. Dia memang sengaja, dia suka dia buat 6, 7. Lepas tu ada for real kan. So benda ni sebenarnya tak ada maksud. Tapi itu hiburan bagi mereka lah. Jadi ada faktor yang saya nak kongsikan. Kenapa Gen Z ni unik. Antaranya disebut adalah dalam banyak kajian-kajian di mana Gen Z ni mereka mengalami satu fasa ekonomi yang mencabar. Terutamanya fasa COVID. Jadi mereka melihat secara first hand, secara real life bahawa ayah dan abang mereka tu struggle hidup tu lain macam. Dan mereka merasakan ada satu unsur ketakutan dalam hidup mereka dan menyebabkan mereka menjadi overprotective kepada diri mereka. Jadi sebab itu kita nampak kadang-kadang mereka ni jenis kurang nak bersosial ataupun mereka suka duduk di rumah. Mereka lebih rasa selamat berada dalam circle mereka sahaja. Itu kerana faktor tadi, faktor ekonomi yang mencabar. Kemudian ada faktor lain juga disebut faktor, kalau kita tengok di social media disebut oleh Ustaz Nokman, ada trend membanding-bandingkan. Dia bangun pagi tengok Facebook, Facebook tak ada, diorang ni Instagram, TikTok kan. Threads kan. Tengok scroll, diceritakan tentang dia ni pergi bercuti sini, family dia makan dekat sini. Jadi dia rasa macam bila aku nak capai macam diorang ni. Dia ada rasa tu kan. Dan yang ketiga adalah bila mana mereka merasakan bahawa mereka hidup dalam dunia yang kegagalan tu adalah bukan satu pilihan. Jadi bila ada merasa membanding-bandingkan tadi dengan kejayaan orang lain, mereka tak tahu kalau gagal kena buat apa. Jadi ini secara keseluruhannya ditambah dengan faktor digital dan juga AI tadi menjadikan Gen Z ni dia ada satu sikap yang unik. Yang kita kena faham faktor tadi tu. Faktor ekonomi, faktor social media yang membanding-bandingkan, kemudian faktor bagaimana mengurus kegagalan. Itu yang kita kena bantu untuk kita bersama dengan mereka dan membawa mereka untuk kita melakukan satu projek misi yang besar di dunia ni, insyaAllah. Yalah, dia lahir dengan teknologi dan media sosial. Jadi kehidupan itu telah menjadi pakaian mereka. Jadi kita lah bagaimana kita nak memahami dan menghayati cara hidup mereka lah. Dan salah satu ciri-ciri generasi yang purba ni, generasi X ni adalah dia ada pen dekat poket. Kita tengok siapa yang ada pen. Ada pen dekat poket ni. Orang lama sebab dia nak cepat tanda tangan, nak mencatat. Kan? Jadi Ustaz Panji Syazli kan, bila kita dengar dua pandangan daripada generasi yang lebih baru daripada kita ini, kita nampak macam
ini macam satu fasa lain. Betul. Tapi kita mengakui bahawa Islam adalah agama yang sentiasa relevan kepada semua generasi. Betul. Adakah Islam sudah memahami kumpulan ini dan bagaimana Islam menyantuni kumpulan ini, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Hariri. Saya ingat perbincangan yang menarik malam ni sebab kita berbicara dengan satu generasi yang sering diperkatakan untuk memimpin kita suatu hari nanti. Ya. Jadi bila kita telusuri semula, kalau Ustaz Ari ditanya saya adakah generasi ini pernah diperkatakan dan sebagainya, kita boleh jawab ya. Islam tidak pernah memandang generasi-generasi baru ni sebagai perkara baru. Bahkan kalau kita melihat pada perbincangan awal kita sebentar tadi pun kita dah bincang tentang pemuda kahfi. Ya. Dan kalau saya kempen kepada semua anak-anak muda, kita baca tafsir-tafsir yang ada sekarang ini. Kita telusuri semula. Sebab Quran bukan sekadar kita kata kitab sejarah semata-mata. Ya. Kalau kita baca dalam Quran, tidak dinyatakan bila, bagaimana secara detail, secara terperinci kisah Ashabul Kahfi. Ia menjadi satu tanggungjawab kita untuk kita mengkaji. Sebenarnya kisah-kisah anak muda yang mencari kebenaran, kisah-kisah anak muda yang kita kata rare pada zaman tersebut, mencari keadilan pada zaman tersebut, akhirnya Allah Ta'ala berikan kebaikan. Kisah kedua dalam Quran juga, kalau kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf AS, ini juga anak muda yang diuji dengan pelbagai emosi-emosi saat itu, ditinggalkan dengan pergolakan adik-beradiknya, dengan pelbagai isu-isu yang melanda ketika pemerintahan awalnya dan sebagainya, digoda dan sebagainya. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa emosi itu tetap sama dulu dan kini. Emosi itu tetap sama. Bezanya adalah konteks. Bezanya adalah konteks. Jadi kalau kita bincangkan Gen Z, Gen Millennial dan sebagainya, emosi yang sama tapi konteks yang berbeza. Bila sebut konteks yang berbeza, maka kita kena letakkan dalam diri kita, kitalah yang perlu untuk mendengar, kitalah yang perlu untuk mengambil cakna berbanding daripada terus menghukum. Kesilapan kadang-kadang kita cepat untuk menghukum, 6-7 ni tak betul, ini tak betul, ini tak betul, tanpa kita memahami hakikat sebenarnya apa yang perlu kita lakukan. Kaedah bagaimana yang perlu kita santuni. Dan alhamdulillah saya ingat sekarang ni pun agamawan-agamawan kita dah berada di platform-platform yang di pelbagai, kan, di TikToknya, di Threadnya dan sebagainya. Untuk apa? Bukan untuk menyebut hal-hal anak muda, tetapi kita nak cuba memberikan pencerahan-pencerahan sebab kita sangat yakin dan percaya kepada perkara-perkara ini, emosinya tetap sama. Kaedah untuk kita memberi dan menyantuni dengan penuh hikmah. Sebab kita baca bagaimana kisah-kisah Nabi Yusuf AS. Kita baca kisah-kisah pemuda-pemuda dalam Quran. Solusinya adalah bagaimana mereka ini memahami. Solusinya bagaimana untuk kita menyantuni. Yang akhirnya menyebabkan kejayaan demi kejayaan disebabkan faktor memahami, mendengar, bukan menghukum. Kita cuba menukar gaya ala purba ini mendengar, bukan menghukum. Dan insya-Allah bila kita lebih banyak untuk memahami karya-karya anak muda ini, mudah-mudahan kita dapat masuk dengan baik untuk menyantuni dan banyak manfaat-manfaat lain yang kita akan dapat, insya-Allah. Masya-Allah. Saya dengar petenang, patutlah jururawat PPUM sada sebut. Dia kata bila saya seni bercakap je, tenang hati kita. Bahaya tu. Bahaya. Tapi itulah, nak kata bila kita memahami, sebab itu kita buat forum pada malam ini untuk kita kenal, li ta'arafu, dengan mengenali itu dapat memahami, akhirnya sempadan generasi itu dapat dirapatkan dengan satu ikatan namanya Islam. Baik, kita akan berbicara lebih lanjut lagi, berbicara tentang topik anak muda ini. Anda boleh terus bersama kami, dan bagi anda yang menonton melalui live Facebook, anda boleh komen seperti mana yang telah dilakukan oleh Izwan Mirza, seperti Khairul Muzammil, Da'i Madani juga. Facebook Ustaz Arham telah menumpahkan komen. Anda boleh tumpahkan komen, beri pandangan. InsyaAllah kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Secara langsung kami bawakan dari Kompleks Islam Putrajaya. Bagi anda yang baru menonton, terima kasih, selamat datang untuk menonton rancangan Seisi Keluarga Khamis Malam Jumaat Forum Perdana Ehwal Islam. Tajuk kita hari ini, generasi pewaris risalah, bersama dengan 3 panelis pendakwah muda kita malam ini. Saya nak terus kepada perbincangan kita. Kita nak pergi kepada yang ujung pula, Ustaz Arham lah. Di dalam
khazanah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak ayat-ayat maupun hadis baginda Nabi SAW yang menjurus tepat kepada anak muda. Salah satunya hadis popular yang kita biasa dengar, 7 golongan yang akan mendapat naungan Arasy. Salah satunya disebut tentang anak muda yang terus beriman kepada Allah Ta'ala. Soalan saya, kenapa dalam banyak-banyak 7 golongan ini, highlightnya, spotlightnya ada anak muda? Why? Okey. Terima kasih Ustaz Hariri dan juga rakan panel, ibu-ibu ayah-ayah yang menonton. Dan saya yakin ramai yang menonton kita ni adalah yang ingin memahami bagaimana nak memahami anak mereka. Kan? Bagaimana nak memahami anak mereka dan bagaimana nak menguruskan, terutama dalam fasa SPM baru keluar. Perbincangan anak nak sambung apa, nak ambil kursus apa, semua itu akan memberi kesan bila mana kita gagal memahami cara Gen Z ni berfikir. Jadi sebelum saya sentuh kepada hadis tadi tu, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahaili, hadis sahih tentang 7 golongan yang dijanjikan arasy Allah yang di hari akhirat, yang antaranya memang disebut tentang pemuda yang menyibukkan diri dia dengan ibadah. Jadi kita nak faham kenapa pemuda tu disebut. Jadi saya nak jawab tu dengan nak menyentuh dulu tentang Gen Z berdasarkan satu laporan yang dibuat oleh Deloitte. So Deloitte ni satu firma audit antarabangsa yang dibuat satu laporan yang bertajuk bagaimana Gen Z berperangai di tempat kerja. Dan laporan itu tujuan dia adalah untuk memberi panduan kepada bos-bos dia. Bagaimana nak urus mereka ni. Jadi disebut ada 3 benda. Yang pertama, Gen Z ni, mereka ni adalah golongan yang dia tak nak kerja sekadar gaji, tapi ada misi di sebalik kerja tu. Dan disebut berdasarkan responden laporan ini, 77% daripada responden yang ditanya tu memang dia kata kami nak ada misi dalam kerja yang kita buat. Kalau tak ada misi, mereka akan keluar mencari kerja ataupun ruang untuk melaksanakan misi yang mereka rasa mereka percaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka mahu dilayan seperti orang dewasa. Jadi ini satu benda yang penting juga. Kita kadang-kadang rasa dia ni budak lagi. Kadang bos kan, kau ni aku dulu 20 tahun aku buat je apa bos aku nak. Gen Z tak macam tu. Gen Z dia nak tahu nak kena buat ni sebab apa kena buat. Tunjuk ke aku apa function, apa impact dia pada diri aku dan pada dunia. Baru aku akan buat. Itu yang kedua. Dia nak dilayan seperti orang dewasa dan kita tak boleh rasa macam kau ni budak lagi. Tak ada. Bagi dia, kita ni sama level. Aku boleh buat sama macam kau boleh buat. Cuma kau ni ambil masa lama dulu. Kita zaman tak ada teknologi sangat ni. Kita kena belajar lambat. Tapi mereka dah cepat. Macam-macam information dah dapat. Dan yang ketiga akhir sekali adalah mereka nak ada tanggungjawab tu. Mereka nak diberikan tanggungjawab. Dan kita lihat berdasarkan sirah Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana itulah cara Nabi berinteraksi dengan pemuda-pemuda yang muda pada zaman Nabi dulu. Dan sahabat-sahabat yang muda. Contohnya Usamah bin Zaid diberikan tanggungjawab mengetuai peperangan di umur 18 tahun. Ali bin Abi Talib biasa kita dengar kisah dia. Kemudian Ibn Abbas diajar daripada kecil hadis-hadis untuk beliau hafal sehingga menjadi faqih. Jadi termasuk dalam hadis yang kita bincang tadi, kenapa Nabi sebut tentang syabun? Kalimah syabun digunakan dalam hadis itu merujuk kepada pemuda, kerana Nabi nak bagi tahu pemuda ni dia ada level sama dengan dewasa. Kemudian disebut tentang rajulun, kan, tentang lelaki. Jadi mereka ni ada sama level dan Rasulullah tahu kalau Rasulullah sebut pemuda spesifik, pemuda akan rasa something, seronok. Jadi itu antara hikmah kenapa disebut kalimah syabun secara spesifik dalam hadis tadi. Kerana nak bagi tahu, kita relate dengan 3 faktor tadi, itu cara Nabi untuk berinteraksi dengan anak muda. Begitu. Mereka nak diiktiraf. Betul. Peranan. Betul. Tapi memang kita pun macam tu juga. Betul. Tambah kalau anak-anak kita ataupun kita sebut namanya, maka dia akan rasa seronok. Betul. Jadi ini poin yang sangat penting, bagaimana Nabi mengiktiraf peranan anak muda. Betul. Tapi Ustaz Arham tadi ada sebut, Ustaz Nu'man. Ya. Nama-nama yang popular di zaman, sama ada zaman Nabi maupun zaman sahabat maupun generasi selepas itu. Antaranya Ali bin Abi Talib yang berani menggantikan tempat tidur Nabi yang dia tahu itu adalah saat terakhir sekiranya perancangan itu gagal. Kemudian Usamah bin Zaid, Ibnu Abbas, ada Muhammad Al-Fatih. Soalan dia, itu semua duduk dalam buku sejarah.
Boleh lagi ke kita mewujudkan generasi-generasi seperti itu? Wahai ahli mawid. Allah Akbar. Contoh hidup di depan mata saya. Allah. Okey. InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz. Dia boleh, jawapannya boleh. Belia ni adalah satu golongan yang sangat-sangat penting. Okey. Macam yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut tadi, atau awal tadi. Pernah satu ketika di zaman Abbasiyah, kan? Di zaman Abbasiyah. Ketika itu musuh dia nak menghancurkan, dia nak serang negara kita, negara Islam. Apa dia buat? Pemimpin dia kata, kamu pergi tengok, cuba tanya sikit orang-orang muda kat sana. Maka dia pun sneak in, dia masuk di dalam, dia tengok, dia secara randomnya, dia tanya, dia ternampak ada satu pemuda ni dia tengah menangis di tepi pantai. Dan dia tanya, adik kenapa nangis? Dia kata, saya nangis sebab saya tak terpilih untuk masuk dalam tentera Islam. Maka musuh Islam ni pun pulang ke pangkalan dan bagi tahu kepada ketua mereka, sekarang bukan masa yang baik untuk kita serang. Sebab pemuda mereka dalam fikiran mereka nak pertahankan agama. Tunggu dalam satu tempoh yang agak lama, kemudian datang sekali lagi. Mereka cuba nak serang. Mereka bertanya kepada pemuda. Yang kali kedua, nampak ada pemuda yang tengah menangis juga. Yang dia tanya, adik kenapa menangis? Saya baru... saya susah nak cakap, dia kata. Saya baru break dengan saya punya girlfriend. Macam tu lah ibaratnya. Dia baru putus cinta. Maka dia pun, baiklah, sabar ya dek. Nanti abang datang balik. Jadi dia balik ke pangkalan, bertemu dengan ketua dia. Tuan, this is the right time. Sekarang adalah masa yang baik untuk kita serang. Ketika mana Islam itu tidak ada di dalam fikiran orang muda. Saya nak bagi satu contoh lah Ustaz. Kita tengok air ni Ustaz kan. Lain macam. Tengok ni. Kan? Air ni putih. Jadi pemuda ni macam ni, putih dia. Kalau kita salah letak, kan? Contoh kalau kita letak air macam teh, dia jadi air teh. Tapi kalau kita salah letak, kita letak dakwat, kita letak kotoran, dia akan jadi air yang kotor. Jadi pemuda ni ibarat air putih yang disajikan kepada kita semua. Jadi kita yang akan mencorakkan air itu dia nak jadi air apa. Dia tarik ke apa ke kan. Jadi sebab itu penting kita ni generasi yang dah tak muda, bukan dah tak muda, yang dah pergi ke fasa yang seterusnya. Fasa baru. Fasa baru. Kita kena pastikan generasi yang seterusnya ni dicorakkan dengan corak yang baik. Sebab itu seorang tokoh dakwah kan, Syahid Imam Hasan Al-Banna, tokoh dakwah di Mesir, dia pernah mengatakan tentang 4 rukun pemuda. Iaitu yang pertama sekali, maknanya 4 rukun pemuda ni adalah real pemuda lah. Pemuda yang benar-benar pemuda sejati Islam, dia mesti ada 4 benda ni. Iaitu yang pertama adalah al-iman. Maknanya iman tu maksudnya hati dia beriman kepada Allah, hati yang cerdik. Dia boleh bezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Dan yang kedua, al-ikhlas. Al-ikhlas ni sanubari hati dia jernih. Dia memang innocent, kan? Dan yang ketiga, al-hamasah. Dia mempunyai semangat. Kan? Dia pergi mana-mana pun dia akan bersemangat, buat kerja sungguh-sungguh. Kalau umur muda tetapi tak bersemangat, luaran sahaja muda. Dan yang keempat, al-amal. Dia ni orang yang bekerja. Tubuh badan elok lagi, maka al-amal, maka dia ni orang yang berazam, yang gagah lagi, berani, tabah seperti Ustaz Hariri. Kan? Jadi sebab itu kadang-kadang ada yang menafsirkan bahawa ciri-ciri pemuda ini tidaklah tertakluk kepada umurnya. Tetapi jika dia masih ada 4 sifat ini, maka dia masih seorang pemuda sejati, insya-Allah. Masya-Allah. Walaupun Ustaz Nockman puji saya macam mana pun, saya tak akan tambah masa. Itu saja masa yang ada. Saya tahu taktik dia ni. Ustaz seni. Tadi bila sebut tentang ciri-ciri pemuda, saya ingat ini satu benda yang penting juga tentang iman, semangat. Kalau tak ada semangat pun ini susah juga. Tapi macam mana kita nak suburkan semangat-semangat ini dalam jiwa belia-belia Malaysia kita? Baik, menarik tu Ustaz Riri, sebab bila nama-nama yang disebut, bila Ustaz Arham sebut nama-nama besar, Sayyidina Ali, Usamah bin Zaid, Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kalau kita telusuri sirah sekalipun, Nabi SAW ni satu sosok yang di sekelilingnya adalah anak-anak muda. Seolah-olah kita boleh sebut sebagai madrasah ataupun universiti Nabi. Di kelilingnya adalah anak-anak muda yang cukup hebat. Tetapi
sebab tu boleh kita katakan ia bukanlah satu ilusi untuk kita menghidupkan jiwa anak-anak muda yang dulunya hebat sekarang tidak hebat, tetapi persoalannya bagaimana ekosistem kita, bagaimana support system kita, bagaimana mantan-mantan anak muda berfungsi untuk memberikan yang terbaik kepada anak muda. Kalau kita istilahkan kita ni dah fasa baru dan sebagainya, apakah kita hanya melihat dan hanya berkata kami dulu itu semata-mata, ataupun bagaimana kita nak mewujudkan ekosistem yang baik sebagai ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, bagaimana nak mewujudkan satu keluarga yang baik. Ini kalau kita rujuk dalam kitab-kitab Fatihahkan dan sebagainya. Fatihahkan menyebut tentang masyarakat kecil. Daripada masyarakat kecil ni akan menatijahkan kepada pembinaan yang lebih besar, yang lebih besar dan yang lebih besar. Maka kita tanya dalam diri kita, ekosistem yang sihat sepatutnya akan menghasilkan generasi yang sihat pada masa akan datang. Sebab tu dalam hari Jumaat kaum lelaki akan diingatkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kan. Maka kita akan diingatkan bagaimana untuk jadi lelaki yang qawam. Ini juga saranan kerajaan untuk kita jadi lelaki-lelaki yang sejati, lelaki yang mempunyai tanggungjawab, lelaki yang mampu untuk memberikan sesuatu kepada isi rumah. Maka bukan sekadar untuk kita sekadar hidup semata-mata, tetapi melihat kepada sisi-sisi bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Kalau saya ingat kalau Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai contoh. Ini satu nama yang saya ingat zaman sekarang ni ramai anak-anak muda yang menamakan anak mereka dengan Muhammad Al-Fatih. Bagus nama tersebut. Cuba kita melihat sisi kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa gurunya? Siapa yang berada di sekelilingnya? Bagaimana sosok tubuh itu? Dengan erti kata, kehebatan anak muda itu bukan lahir secara semula jadi. Kelahiran anak muda yang hebat ini hasilnya daripada guru yang hebat, hasil daripada ibu bapa. Walaupun mungkin ibu bapanya kita kata ibu bapanya tidak berpelajaran, tetapi kerana ajaran adabnya, akhlaknya mampu menghasilkan anak muda yang mampu untuk memberikan yang terbaik. Sebab bila kita lihat sirah membuktikan ibu bapa yang gigih untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, maka insya-Allah anaknya akan menjadi tumbuh membesar sebagai satu sosok tubuh yang mampu memberikan manfaat dalam negara kita. Masya-Allah. Alhamdulillah, ini sebab ramai penonton forum perdana ni yang paling setia adalah atuk-atuk, nenek-nenek, maklum-maklum yang ada di depan kita ni. Rupanya untuk melahirkan generasi yang hebat datang daripada kita juga, selaku mak ayah, pak cik, makcik, atuk, nenek dan sebagainya. Nah, sekarang kita kutip semua ilmu yang dapat, lalu bagaimana kita nak membina generasi kita, legasi kita untuk ke arah Malaysia Madani yang lebih baik, insya-Allah. Seperti tak puas untuk teruskan berbincang, walau bagaimanapun kita nak redakan seketika perbincangan kita. Kita nak bagi semua panelis minum air jernih seperti mana yang disebut oleh Ustaz Noman sebentar tadi. Kita akan kembali selepas ini, Forum Perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah dan Sarawak, teman-teman kami daripada Republik Singapura, Brunei Darussalam, di mana sahaja anda boleh menonton forum ini melalui RTM Klik maupun live Facebook. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Forum Perdana Ehwal Islam. Kita nak kembali semula dalam perbincangan hangat kita ini. Saya nak pergi kepada Ustaz Syazani terlebih dahululah. Okey. Hidup ni bukan sekadar hidup. Betul. Tapi hidup biar berjasa. Hidup biar berjasa ni adalah tagline persatuan waktu Ustaz Syazani muda-muda dulu. Dia masuk Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia ataupun PKPIM. Habis daripada itu bergerak ke Angkatan Belia Islam Malaysia. Apa seronoknya masuk persatuan-persatuan macam ni? Kami ni nak pergi ke minum matcha lagi, nak pergi tengok wayang lagi. Tapi waktu muda nak suruh masuk persatuan-persatuan ni, apa bestnya Ustaz? Allahu Akbar. Yalah, kalau nak mengimbau kenangan dan juga nak kita kempen kepada anak muda, mungkin saya sebut tadi, mungkin konteks yang berbeza kan, dengan gadget yang kita ada sekarang, dengan fasiliti yang ada sekarang, mungkin jelah dah tak berminat untuk sertai persatuan dan sebagainya. Tapi apa yang boleh saya sebut, saya syukur pada Allah SWT bila dapat menyertai satu gerakan mahasiswa yang membangkitkan kesedaran untuk pertamanya untuk jadi manusia yang melihat dunia itu dengan lebih luas.
dengan erti kata tidak hanya melihat kepada kepentingan diri sendiri ataupun dengan erti kata aku nak berjaya untuk diri aku semata-mata. Kalau kita kata hanya mengikut putaran kehidupan biasa manusia, sekolah, tadika, masuk sekolah menengah, masuk universiti, bekerja, dapat anak, dapat cucu, rehat tunggu mati. Dia RTM juga tapi bukan kan. Tapi dalam erti kata kita memandang dunia dengan dengan lebih luas, dengan erti kata melihat ada kesukaran, kesusahan, kepayahan manusia lain untuk kita bantu, untuk kita cakna. Dan ini juga dikempen dalam Quran. Kalau kita telusuri Quran, banyak ayat-ayat Allah SWT gandingkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dan ini yang diajar dalam persatuan-persatuan aktivisme dan sebagainya. Saya nak seru kepada anak-anak muda Gen Z zaman sekarang ni untuk kita melihat dan jangan kita meletakkan untuk hidup ni untuk diri kita semata-mata. Melihat kepada kejiranan, dan alhamdulillah antara hikmah COVID sehari ni kita tidaklah hanya pentingkan diri kita semata-mata. Kita ada kejiranan yang susah untuk kita cakna, kita ada adik-beradik kita yang perlu kita sokong, kita ada anak-anak yatim, kita ada ibu-ibu tunggal dalam kesusahan, kita ada masyarakat yang perlu kita bela. Maka dengan menyertai persatuan-persatuan ini, sekurang-kurangnya menjadikan kita ini menterjemahkan erti kata Quran itu supaya kita melihat bagaimana untuk menyantuni mereka yang dalam kesusahan. Supaya kita melihat hidup ini bukanlah aku nak berjaya seorang-seorang untuk akhirnya aku jadi hebat seorang-seorang. Tidak. Kejayaan yang kita kecapi sekarang ini adalah untuk kita memberi, untuk kita menyantuni, untuk kita melihat kekurangan. Dan inilah sebenarnya Ustaz Riri, teori yang agama ajarkan kepada kita. Tak kiralah pelbagai agama sekalipun, mungkin kejiranan kita berbeza agama sekalipun, melihatlah manusia itu dengan pandangan ihsan, lihatlah manusia itu dengan pandangan kita perlu buat sesuatu. Ini pun diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erti kata kata-kata yang baik, akhlak yang baik boleh menundukkan musuh. Allah. Kata-kata yang baik boleh menundukkan musuh dan menawan hati orang. InsyaAllah. Ustaz Noman, ada satu, kalau kita tengok di tweet kan, wah saya ni baru buka akaun. Jadi saya tengok suasana tu meriah. Wah, kita ni generasi Facebook ni, generasi Friendster. Dah lupa password. Bila masuk di tweet ni, kata, lain apa perbincangan. Antara debat yang tak habis-habis adalah orang muda dia merasakan dirinya tak diberi peluang. Orang lama merasakan orang muda ni masih belum matang untuk diberi peluang. Ustaz rasa kita di Malaysia ni, adakah peranan orang muda sudah diberi pada tahap ni, Ustaz? Saya melihatlah pada kerajaan Madani pada hari ini telah lakukan dengan sangat baik dalam konteks bagaimana untuk menyatukan dua golongan hebat ini, dua jiwa yang hebat. Saya ada tulis lirik, Ustaz. Okey, apa liriknya? Tapi tak boleh lawan lirik Ustaz. Antara lirik yang saya tulis, kekuatan dua jiwa. Dan semangat sang pemuda, hikmatus syuyukh, menyatu tujuan yang dicita. Maksudnya apa? Dua jiwa ni, dalam dunia ni ada dua, iaitu jiwa yang muda, jiwa yang bukanlah tua tapi yang berusia. Dua usia ini. Ramai yang melihat gap generation adalah satu threat, adalah satu ancaman, adalah satu kekangan. Tak boleh pergi jauh. Kita tak boleh pergi jauh dengan adanya pakcik ni. Kita tak boleh pergi jauh dengan ada budak ni yang banyak sangat cakapnya, kan? Sebenarnya dua golongan ni adalah satu komplement, adalah satu saling lengkap melengkapi, satu kekuatan sebenarnya. Dan perkara ini telah disebut oleh tokoh yang sama, iaitu Syahid Imam Hasan Al-Banna. Dia kata hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Maknanya hikmahnya seorang syuyukh, sebab orang yang dah berusia ni dia kekurangan dia tidaklah bertenaga, bersemangat, boleh berlari seperti Ustaz Hariri, tetapi dia boleh ada hikmah dan kesabaran yang tinggi. Kita tahu tak? Ya. Mana-mana panel tak pernah buat macam tu kat anak. Ada sebab lah. Berani ya. Berani sebab ada saya gurau raya, temuk raya lagi ni. Tak maaflah kalau puji terlebih ya. Okey. Jadi mereka yang muda pula, dia mungkin tak ada banyak pengalaman. Dia tak banyak makan garam, orang kata. Cara berkomunikasi pun banyak salah lagi. Banyak tersasul dan sebagainya. Tetapi dia ada semangat. So, dua-dua ni perlu. Sebab itu, apa beza antara dua-dua ni yang boleh kita tahu untuk kita lengkapkan bersama? Pertamanya, perbezaan antara dua generasi ataupun dua golongan ini adalah berbeza dari sudut pengalaman.
orang yang sudah berusia banyak melihat perkara yang dah lepas. Sebab itu yang dia banyak ada. Tetapi orang yang muda, dia banyak melihat perkara yang ke depan. Sebab itu yang dia, harapan yang dia ada dalam hidup dia. Jadi itu penting. Bila kita berdiskusi, orang yang berusia ni, dia perlu lihat sekejap muhasabah, dan orang muda dia perlu lihat ke depan. Dan yang kedua, mereka ini berbeza dari segi cara belajar, kan, dari segi cara belajar melihat dan mencari maklumat, dan yang terakhir sekali beza dari segi keutamaan. InsyaAllah. Baik, itulah yang penting adalah kedua-dua pihak memainkan peranan. Baik, sebelum kita nak tanya soalan kepada Ustaz Arham, nampak meriah di ruangan komen kita. Kita nak berhenti rehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan menerobos ataupun melihat apakah lagi nilai-nilai peranan-peranan orang muda yang boleh kita lakukan untuk generasi madani kita. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Sedar tak sedar, tinggal 10 minit sahaja lagi untuk kita bersiaran. Walau bagaimanapun, ada satu soalan yang belum saya tanya pada Ustaz Arham. Hutang perlu dibayar, ya. Ustaz mengetuai ataupun menjadi timbalan pengurusi kepada satu gerakan ataupun kita katakan platform baru, namanya Da'i Madani. Apa yang nak dibawa? Terutamanya nak menggalakkan para pemuda menghayati dan menyebarkan nilai-nilai baik dalam negara kita. Silakan. Okey, terima kasih. Jadi penubuhan unit yang dinamakan sebagai Da'i Madani ini adalah satu komitmen YB Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli, untuk mengangkat suara anak muda dalam kalangan agamawan. Jadi dalam kalangan ahli-ahli Da'i Madani ini, dalam kalangan mereka yang graduasi dari sudut latar belakang pendidikannya, kita panggil ustaz lah. Ustaz, pelajar tahfiz, mereka yang daripada pondok. Jadi kita nak angkat mereka, suara mereka, kerana kita faham sama macam Gen Z yang lain, mereka pun ingin ruang untuk menyumbang. Jadi kita tengok balik kepada bagaimana kita nak berinteraksi dengan Gen Z ni. Sebab tadi kita dah faham the why, kenapa, bagaimana mereka ni wujud. Kemudian kita faham apa benda, faktor-faktor dan sebagainya. Dan sekarang macam mana, how, kan, macam mana nak berinteraksi dengan mereka. Jadi yang pertamanya adalah bila kita sebut tentang Da'i Madani dan bagaimana Da'i Madani berperanan untuk kita menggembeling, kan, tenaga dan juga buah fikiran mereka ni, antaranya adalah kita melihat tadi saya dah sebut tentang Gen Z ni dia suka diberikan misi, kan, suka diberikan misi besar, kan, di sebalik apa yang aktiviti-aktiviti yang kena dibuat. Dulu mungkin orang dulu kita tengok kita bagi dia tugasan, lepas tu dia akan buat tanpa soal. Tapi hari ini Gen Z kita kena bagi dia misi. Jadi antara benda yang kami buat di Da'i Madani adalah kita kumpulkan golongan agamawan muda ini dan kita hubungkan mereka dengan secara terus dengan YB Menteri. Supaya YB Menteri boleh mendengar terus cadangan-cadangan yang mereka ada. Antara cadangan kita baru ni kita ada buat beberapa himpunan. Contoh, ada mereka yang kata boleh tak di masjid-masjid kita ni ada co-working space, sebagai contoh. Kan, hari ni masjid kita wifi pun tak ada lagi, apatah lagi co-working space. Tapi Gen Z ni dia dah fikir jauh ke depan. Kan, kemudian antara benda lagi adalah kita Gen Z ni kita mahukan real solution. Bukan sekadar ada isu tubuh jawatankuasa, ada isu bincang, dia nak ada real solution. Sebab tu tengok usaha YB Menteri juga, antara benda yang telah dibuat adalah penubuhan surau Jumaat di mall-mall. Sebelum ni kita masih bincang dia nak pergi masjid susah, parking dan sebagainya. YB Menteri buat solusi terus. Dan ini akan dikembangkan seluruh wilayah yang saya dengar. Dan itulah antara peranan sekecil di mana kita masih berkembang dan kita menggalakkanlah anak-anak muda yang berlatar belakang pendidikan syariah dan sebagainya untuk bersama kita, untuk kita sama-sama menyumbang untuk membina negara madani, insya-Allah. Ini platform yang baik. Kita bukan nak komplain tapi nak komplit. Ustaz Noman, 1 minit kesimpulan. Kita tengok keadaan geopolitik pada hari ini, keadaan dan dunia memberikan fokus kepada Malaysia, memberikan harapan kepada Malaysia. Jadi kita perlu menyediakan pemuda pada hari ini untuk generasi akan datang. Nelson Mandela kata,
youth today are leader tomorrow. Kan? Pemuda hari ini adalah leader pemimpin pada masa akan datang. Dan di Malaysia, pemuda ataupun Gen Z ni mereka merangkumi 23% iaitu lebih kurang 1/4. Jadi macam air yang saya katakan tadi, jagalah air ni baik-baik. Itu pesanan saya untuk pakcik-pakcik semua kat rumah. Air ni air yang sangat penting, kita nak minum, simpan dia untuk 10 tahun akan datang. Bukan air ni lah, kan? Pemuda tu. Jadi jaga dia elok, letakkan bahan yang betul. Kita suka buat contoh air Ingat air, ingat saya. Lain macam Gen Z punya ni. Ustaz Syazni, abang-abang bagi dua orang ni, apa peranan akhir untuk para ibu bapa, para Gen Z? Silakan. Terima kasih Ustaz Riri. Adik-adik dengar pesanan ini, dalam dunia akhir-akhir sini, dengan lambakan ilmu yang kita ada, carilah ilmu, dalam masa yang sama dahulukan adab. Dahulukan adab. Kita boleh jadi manusia yang hebat dengan ilmu, tapi kadang-kala kita boleh rosakkan negara dengan adab ataupun akhlak. Maka dahulukan adab, perbaiki adab kita bersama. InsyaAllah adab digandingkan dengan ilmu, kita akan berjaya. Jadilah anak muda yang mampu menggandingkan dua perkara ini. Perkara asas tu saya ingat dah diberikan perhatian banyak. Jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan Quran. Ini perkara-perkara asas. Jadi anak muda, senakal-nakal macam mana pun kita, jangan tinggalkan solat. Senakal-nakal macam mana pun kita, baliklah kepada Quran. Allah tidak pernah mengecewakan kita, insya-Allah. Masya-Allah. Rasa tenang saja mendengar kesimpulan yang diberikan oleh Ustaz Syazni. Mudah-mudahan, tapi saya setuju, kena dahulukan adab. Sepintar mana sekalipun kita, sehebat mana pun sekalipun kita mesti utamakan adab ketika menulis, sama ada kita menumpahkan komen, memberi pandangan, kerana semulia-mulia manusia, kerana adabnya, lalu ilmu datang untuk melengkapkan kepribadiannya. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nokman atas kupasan yang diberikan, Ustaz Syazni dan juga Ustaz Arham. Saya ingat kita boleh repeat order untuk bersama dengan ketiga-tiga panelis. Terima kasih juga kepada anda yang menonton, sama ada daripada generasi baby boomer sampailah generasi alpha sekalipun. Itu hanyalah sempadan kelahiran semata-mata. Tetapi yang paling penting adalah sama-sama untuk kita membangunkan negara kita dengan asas Islam sebagai kekuatan negara kita dan perpaduan pelbagai kaum sebagai satu keunikan yang ada dalam negara kita. Ingat pesanan daripada ulama, semangat para pemuda, kebijaksanaan orang berpengalaman. Digabungkan kedua-dua ini, insya-Allah kita akan melahirkan negara yang makmur dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempadan kelahiran itu adalah perkara biasa. Namun bagaimana kita dapat menggabungkan supaya dapat mengangkat negara kita ke arah yang lebih cemerlang, insya-Allah. Saya Ustaz Hariri melabuhkan tirainya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.